baru saya cipta. Spontan je. Sajak ini bertajuk Patuh. Umat ini apabila berada di tempat yang tidak patut dia berada, maka dia akan buat benda yang tak patut dia buat. Dan bila dia buat benda yang tak patut dia buat, maka dia telah korbankan pada perkara yang tak patut dia korbankan. Dan bila dia korbankan pada perkara yang tak patut dia korbankan, dia akan mati di tempat yang tak patut dia mati. Dan apabila dia mati di tempat yang tak patut dia mati, dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang tak patut dia bangkit. Dan bila dia dibangkitkan bersama dengan orang yang tak patut dia bangkit, maka dia akan berada di tempat yang tak patut dia berada. Maka kita hendaklah berada di tempat yang sepatutnya kita berada. Sekian, terima kasih. Alah, tak patut.